Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Imaduddin, wartawan Teams TV, melaporkan dari Dataran Ibnu Khaldun, SK Tengku Apuan Mariam, sempena Majlis Pelancaran Program SAFE, School Anti-Bully Framework for Empowerment. Program ini dilaksanakan bagi memperkukuh budaya sekolah yang selamat, penyayang dan bebas daripada gejala buli. Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan, bacaan doa dan ucapan perasmian oleh guru besar sebelum diteruskan dengan gimik pelancaran program SAFE. Program ini menjadi simbol komitmen seluruh warga sekolah dalam membina persekitaran pembelajaran yang selamat, harmoni dan saling menghormati. Okey, sama-sama kita kira 1, 2, 3 Okey, 1. Okay, ambil gambar. 1, 2, 3. Off. Bersama saya ialah Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Tengku Apuan Mariam. Apakah objektif utama pelaksanaan program SAFE di SK Tengku Apuan Mariam? Okey, baik. Terima kasih. Program SAFE ini diadakan untuk mencegah kejadian buli yang berlaku di sekolah. Jadi program ini didatangkan dengan 3 elemen, iaitu elemen pertama ialah amalan sekolah penyayang di mana setiap murid membudayakan 6S di sekolah. Yang kedua ialah PRS, Kitakan Sahabat, di mana PRS ini menjadi rakan yang akan membantu sesama rakan bagi membendung kejadian buli ini. Dan elemen yang ketiga ialah kaunseling berfokus, di mana sekiranya berlaku kejadian buli, murid-murid ini akan diberikan kaunseling secara berfokus bagi mencegah kejadian ini daripada berulang lagi. Terima kasih, Cikgu. Semoga program SAFE menjadi pemangkinan kepada pembentukan sekolah yang lebih selamat, bebas daripada gejala buli dan melahirkan murid yang berdisiplin serta berakhlak mulia. Saya, Imaduddin, melaporkan untuk Teams TV. Cerita kita bermula di sini.